Pokok jagung ni. Gemuk-gemuk pokok jagung tu. Pokok jagung. Gemuk-gemuk rakok ni. Pokok bayar pun gemuk dah. Boleh kutik dah separuh ni pokok bayar ni. Pokok bayam. Ni kakung dah. Ni pokok kakung. Ni peria ni. Peria baru naik jaring ni. Baru nak jaring ni. Makuk dia tubik sulu dah tu. Jadi kita pun naik jaring. Ni kacang botol ni. Ni kacang botol baru siap buat dia punya para. Belum belakang ni timun. Timun batang. Timun batang ni lambat naik para. Tengok. Baru naik para, baru start ngokah. Tapi timun buah dah. Buah hawa timun ni. Yo, sedapnya buah hawa tu kita buai dulu. Kita buai dulu, kita fokus pada pokok dulu. Biar pokok tu kuat molek subuh naik comel tu. Naik atas jaring comel, baru kita fokus pada buah. Yok ni moga kita lambat pasal jaring. Kalau kira dengan umur dia ni, sepatut dia naik menjala tinggi dah ni. Dia memanjat tinggi dah ni. Tapi dia sebab kira lambat jaring, dia jadi rendah. Apalah. Ni. Kebun tepi rumah. Ni rumah. Ya, bawah ni pokok pakcoy. Ni pakcoy. Ni pakcoy. Ni bayam merah. Ni bayam hijau. Ya, ni pakcoy. Apa tu ni orang panggil tanaman dapur ni, dok. Tanaman dapur sini ada sikit lima. Lepas tu ada serai, ada daun pandai, dok. Ada pucuk munggah. Lepas tu belah depan ada sikit daun kari. Tanaman dapur, sayur dapur. Okey. Jadi manfaatkan ruang ada di sekitar rumah kita. Dok, mana boleh tanam, kita tanam, boleh pegang air, kita pegang air. Dah. Nanti kita update dari semasa ke semasa. Ni pokok terong. Pokok terong ni pun dah ada buah dia tu. Pokok terong. Ya. Jangan buat dik. Okey. Jadi kita manfaatkan ruang tepi rumah kita untuk bercucuk tanam. Boleh jimat duit dapur. Ya dah.